Kalau anda semua ingat, beberapa minggu lalu ME6 telah memarahi Nabila Huda secara tiba-tiba. Mengapa ME6 melakukan begitu? Jom kita tanya ME6. Baru-baru ni tengok abang dah memang macam dah macam mengamuk. Tiba-tiba abang marah dalam Instagram. Ramai yang tiba-tiba terkejut dengan tindakan abang. Kenapa tiba-tiba je? ME6 kan selalu dikenali dengan orang yang seorang father yang cool, yang relax. Sampai Nabila Huda pun terkejut dengan tindakan abang. 32 tahun saya ingat saya dalam muzik industri, orang tak pernah tengok saya macam itu lah. Bila wartawan tanya soalan tu, untuk jawab saya rasa jantung saya terberhenti lah. I just cannot control saya punya emosi lah, saya punya marah. I'm too angry pada Nabila tulis dekat Twitter, "Pa, you ruin my life. Everyone is talking about this, apa semua. Please settle this." Apa reaksi abang masa Nabila Huda tweet abang gitu? Rasa apa? Because I'm too angry lah. Benda tu macam, come on lah kan? Orang sepatutnya tak bercakap pasal your work, not pasal isu-isu macam ni. Pasal agama tu saya macam, soalan tu macam jantung saya terberhenti sekejap lah. Adakah abang rasa macam perasaan yang tak menentu apabila orang cakap begitu sendiri dekat anak abang? Bukan lah, bapak mesti nak tengok anak best kan, hasil kerja dia best. Saya tak nak wartawan tanya saya pasal benda lain. It's good kalau wartawan tanya pasal hasil kerja dia. Sampai sekarang ni dia dah padam Instagram dia punya. Adakah abang rasa dia malu? Macam saya cakap tadi, after this jangan tanya saya lagi soalan lah kan. Kalau soalan pada dia, I think awak kena ajukan soalan apa-apa isu dekat dia. Bukan saya lagi nak jawab lah.